Jangan duk bergaduh lah bila masuk bulan Ramadan, nak 20 ke nak 8 ke, jangan duk bergaduh. Yang penting Nabi SAW suruh menghidupkan malam Ramadan. Hidupkan malam, bukan bergaduh. Kita buat sekadar mana yang kita mampu. Sebab Nabi SAW sebut apa? Salatul laili masna masna. Salat malam ni 2 rakaat. Fa in khashita subuh fa autir bi wahidah. Bila kamu takut fajar akan terbit, maka witirlah dengan 1 rakaat. Jadi kita buat ikut mana yang kita mampu. Kalau ada orang kerja jaga, dia tak mampu nak solat malam panjang, jangan tinggal buat 2 rakaat pun, paling tidak buat. Siapa yang buat 8 bersama dengan imam sehingga selesai, buat. Tapi kalau dia larat lagi, dia boleh sambung dekat rumah atau boleh sambung kat masjid, tak ada masalah. Tak ada siapa kata, kat sini 8 je tau, apa siapa sambung ni? Pernah tuan-tuan tak boleh jadi gitu? Tak pernah. Tapi yang penting kita salat dalam keadaan tenang, kita salat dalam keadaan kita khusyuk, kita salat dalam keadaan kita memahami. Cuba untuk faham bacaan imam. Daripada kita duk bergaduh 8-20 ni, lebih baik kita fokus pada khusyuk, pada kualiti. Sebab Aisyah kata apa? Bila orang tanya dia, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salat Nabi SAW pada bulan Ramadan? Aisyah kata apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'ah. Salla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma salla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma salla thalatha. Aisyah kata Nabi ni waktu Ramadan ke, waktu di luar Ramadan ke, Nabi tak pernah salat lebih daripada 11 rakaat. Nabi salat 4. Ada khilaf, ada yang kata 4, ada yang kata 2-2. Kamu jangan tanya panjang dan kualitinya. Kamu jangan tanya kerana solat Nabi ni panjang, solat Nabi ni kualiti. Kemudian Nabi salat lagi 4. Kamu jangan tanya panjang dan kualitinya. Kemudian Nabi salat 3, witir. Yang penting tu adalah khusyuknya. Yang penting tu adalah kesungguhannya. Kita tak mau berlaku solat tarawih ni macam mana solat yang kita nampak dalam video. 20 rakaat, betul 20 rakaat, tapi 7 minit settle. Dia pun confuse, aku solat ke aku pergi gym ni? Laju sungguh. Itu tak menepati. Tak menepati. Kita salat dalam keadaan tenang. Dan kalau boleh, habiskan salat bersama imam. Kerana dalam hadis Ibn Khuzaimah, Nabi SAW menyebutkan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Maka siapa yang salat malam bersama imam sehingga imam selesai, maka diberikan padanya pahala seolah-olah dia menghidupkan malam seluruhnya.